Betul ke awak berdua ni? Betul. Owner Tok Bandar tu abang kami. Setahu saya, bos Tok Bandar tu seekor kera. Dia mana ada ahli keluarga lain. Sampai hati abang cakap macam tu. Awak tahu tak, ini ayah dia hidup lagi. Saya ni adik dia. Betul, dia tak ada ahli keluarga lain. Dia seekor kera, anak tunggal. Mana abang saya? Dia tak ada kat sini. Bos. Betul ke ni ahli keluarga bos? Abang. Abang adik datang puncak alam jumpa abang. Abang, ni ayah. Ayah. Tak kenal ke abang? Korang siapa ni mengaku-mengaku? Engkau bukan adik aku lah. Abang, sampai hati kau buat macam ni kat kami, abang. Abang, kenapa abang sanggup buat ayah dengan adik macam ni? Dari abang. Korang kalau datang kedai aku setakat nak minta harga murah, tak payahlah sampai nak mengaku aku adik-beradik. Dahlah dengan pakaian kampung, lusuhnya, bau busuknya. Datang puncak alam pakai jersey Manchester City. Apalah, kampung kau tahu tak? Abang hina ayah tak apa, tapi jangan hina adik. Abang sedar tak, asal usul abang pun dekat kampung juga.